Tahu tak ada ujian darah ringkas yang boleh jelaskan kenapa embrio transfer gagal walaupun embrio sempurna? Bukan progesteron, bukan estrogen. Ujian ini dipanggil homocysteine. Homocysteine ialah sejenis asid amino dalam darah. Bila tahap melebihi 12 hingga 15, kajian menunjukkan kadar implantasi dan kehamilan menurun dan risiko keguguran meningkat. Kenapa? Homocysteine tinggi boleh mencetuskan pembekuan darah halus pada lapisan rahim, meningkatkan stres oksidatif, mengganggu laluan nutrien yang diperlukan oleh embrio. Semua ini tiada kaitan dengan kualiti embrio. Sebab itu, kadang-kadang embrio PGTA yang normal pun gagal. Berita baiknya, homocysteine boleh dikawal dengan cepat dengan methylfolate, vitamin B12 dan vitamin B6. Tahap homocysteine boleh turun semula dalam 2 hingga 4 minggu. Tapi, adakah ini jaminan berjaya? Tidak. Ia hanya sebahagian daripada faktor. Anda masih perlukan embrio yang baik, hormon yang tepat dan rahim yang sihat. Dan penting untuk tahu, garis panduan antarabangsa tidak sarankan ujian ini untuk semua orang. Ia lebih berguna jika anda pernah alami keguguran berulang, implantasi gagal berkali-kali atau ada risiko kekurangan vitamin B12 dan folat. Kalau anda sedang buat persediaan IVF, minta doktor periksa homocysteine bersama folat dan B12. Jika tinggi, rawatan mudah ini mungkin bantu tingkatkan peluang anda sebelum transfer. Satu langkah kecil untuk peluang yang lebih baik.